Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini aku ada satu projek nak menggantikan BB ataupun bearing BB ni. Kemudian aku nak gantikan crisking hub bearing depan dan belakang. Okey, satu persatu alat yang aku pakai ialah ini untuk penukaran bearing hub. Kemudian tukar ni remover BB bearing. Aku menggunakan NTN LLB bearing 6805 dan fungsi ni sama je, cuma aku lebih selesa pakai ini untuk kita kompres bearing nanti Yang ni lebih kepada untuk kita remover. Okey, jadi tanpa membuang masa, aku nak buat task yang paling senang kat sini, nak tukar. Okey, ni bearing dah tak gerak, memang dah berpasir dalam ni. Alright, jom kita mulakan yang ni dulu. Okey, untuk bearing ni menggunakan saiz 6805, iaitu pada body ataupun frame Trim Pro H700 ni. Okey, jadi untuk permukaan macam ni berpasir, perlu luruskan sikit lah. Okey, pakai sabun dan jadi untuk bearing BB aku menggunakan bearing daripada NTN 6805 LLB. Kita sapu grease guys, grease. Okey, sekarang ni kita masukkan mana-mana side saja. Okey, untuk bearing ni. Okey, gunakan penukar ni untuk kita. Okey, untuk sebelah lagi pun, sebelah kanan tu pakai bearing yang sama. Masukkan sahaja. Okey, pastikan bearing ni dimasuk rata ataupun sama dua-dua belah ni, dua-dua belah. Okey, sini sekali. Okey, kita pakai yang ni. Okey, ini adalah bearing installation, dia ada tulis kat sini, dan kita just tekan cooler ni. So ni dah terpasang elok lah kat sini. Okey guys, untuk hub depan crisking, kita perlu membuka semua nut disc ni dahulu, baru kita dapat keluarkan. Bila dah terbuka, baru kita boleh mengeluarkan apa ni, ni dia punya penutup ni. Penutup ni boleh congkir macam ni saja. Okey. Okey, ini penutupnya, ataupun dipanggil cap dust, penutup habuk. Perhatikan guys, yang ni susah kita nak buka jadi kita ambil alat ni. Okey, kita masukkan ke sini dan kita ketuk saja dan dia akan keluar. Okey, dia dah keluar. Okey guys, disebabkan bearing tu terlalu besar, aku tak boleh guna yang ni, aku terpaksa guna yang ni dan handle yang sama. Okey,
sampai bearing tu keluar. Alright, tu bearing tu dah terkeluar. Ok, dah keluar. Nanti kita akan ganti, tapi kita gunakan balik sub ni untuk kita keluarkan yang belah sini. Ok, jadi untuk yang belah sini, ok, bearing tu pakai yang ni untuk kita tolak. Konsep dia sama, kita perlu menahan keluar tu, dan kita perlu ok, konsep dia dekat belah sini yang hitam ni dia akan tahan, dan yang ni dia akan menolak keluar. Ok, tengok ok, dia dah keluar. So yeah, so ini bearing guys. Ok, dah terkeluar. Jadi keluar, jadi kita gantikan bearing. Ok, ini 6805 kod dia. Ok, macam biasa setiap pemasangan bearing kita perlu letakkan grease. Guys, untuk pemasangan ni aku terpaksa menggunakan cara ini. 2 biji bearing ni aku akan lapikkan di kedua-dua belah untuk masuk. Ok guys, sebenarnya bearing tadi yang kita apik dua-dua tu tertinggal, yang kita just pakai tukar saja. Tukarkan. Alright, dan kita periksa semula sub ni tak longgar, bermakna hub ni dah terpasang lah, ataupun bearing ni dah terpasang dengan cantik sekali. Ok, tekan dekat. Ok, untuk hub belakang dia ada 2 bearing di sini. Ok, kat sini aku dah buka free hub nya. Ok, so kita cabut dulu dan kita pasang semula lah. Ok, jadi untuk hub yang belakang aku dah bawa masuk dalam rumah ni, sebab kat luar dah gelap. So you all pakai yang ni untuk kita tolak sub yang di dalam ni. Ok, nampak sub dalam ni. Ok, kita tolak macam tu dan kita masukkan untuk kita membuka bearing di belah yang ke belah kanan. Ok guys, nah ni bearing tu dah keluar, so kita dah siap. Ini bearing kod 6902 untuk hub di belakang. Baru cabut yang belah kanan, yang belah kiri dekat hub ni tak cabut lagi. So kita pakai teknik yang sama juga, iaitu ok, ni bush di dalam hub tu kita tak perlu pakai, kita just tolak pakai ini sahaja. Ok, kalau perhatikan kita ada yang lagi panjang. Ok, yang ni supaya kita boleh tolak bearing di dalam ni. Ok, macam tu. Ok, so ini sesuai untuk kita guna. So bearing tu dah berada dalam ni. Ok, ni bearingnya. Jadi untuk Chris King menggunakan kod 690. Ni aku dah keluarkan bearing dan dekat side ni pun aku dah keluarkan. So sekarang ni kita nak pasang. Jadi untuk pemasangan aku akan pakai alat ni semula untuk kita kompres bearing tu masuk. So sebelum kita kompres, kita masukkan dulu
sapukan grease dahulu. Guys, aku menggunakan 6902 LLB daripada MTN. Ini kecil guys, kita boleh guna ini. Ok guys, sebab bearing ni 6902 dan lebih kecil, jadi aku boleh guna alat ni. Aku tahan, satu lagi aku pakai ni. Ok, dan ngam-ngam masuk 692 punya bearing. Kita just proceed untuk pemasangan sahaja. So bearing ni dah terpasang guys, dah pasang cantik tu, nampak guys. Ok, jadi dah terpasang. Ok, rapat. So kita nak pasang ini pula. Terus kita pasangkan grease. Ok, kena menggunakan sub yang lebih besar untuk menolak ke dalam. Kita akan melakukan sekali lagi proses kompleks bearing ni, okay guys. So you all kena bermain dengan saiz. Sebenarnya kita ada banyak saiz untuk pemasangan ni. Ok, apabila bearing lalu di luar, so kita menggunakan sehingga dia masuk ke dalam. So guys, ya, jadi macam ni guys. Ok, siap. And then kita boleh lakukan pemasangan yang seterusnya. Ok, dah siap. Ok guys, aku rasa sampai sini saja. Sebenarnya aku nak tunjuk bagaimana cara memasang bearing. Ok, menggunakan alat remover and installation bearing. So kita dapat masang atau menukar bearing hub untuk wheel set ni. Ok guys, sampai jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa like dan subscribe.